Million Star Triple Diamond Tuan Haji Muhammad Zulkifli bin Syafiq. Alang-alang sifat emas, biar sampai jadi kaya. Alang-alang jadi dealer, biar sampai jadi Diamond. biar sampai jadi Diamond. biar sampai jadi. Diamond. Bagi tepukan kepada seluruh diamond dan pakar-pakar diamond. Yang saya hormati Datuk Seri dan Datuk Seri, Mahaguru Syukur, Cik Jun, Barisan Diamonds, Management dan seluruh pakar-pakar diamond. Lebih 2,000 pakar-pakar diamond yang ada di hall kita pada pagi ini. Saya ada dua perkara yang saya nak sampaikan kepada tuan-puan, iaitu pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada lebih 2,000 achievers yang datang ambil award pada ARN tahun ini. Tuan-tuan dan puan, saya dah melihat ARN daripada tahun 2012. Waktu achievers tak ramai, tuan-tuan. Tahun 2016, saya masih ingat lagi Achievers Club 100. Kita boleh buat satu poster A4 yang semua gambar dia bersama pasangan cukup untuk satu poster Club 100. Tetapi hari ini kita ada lebih 500 new Club 100 Achievers. Bagi tepukan kepada tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, saya tak nak bercakap tentang award yang besar. Saya nak bercakap tentang award yang pertama yang kita beri pada pagi ini, iaitu Club 100. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan boleh achieve Club 100, maksudnya dalam satu financial year, dalam setahun, tuan-puan boleh educate at least 100 hingga 355 penyimpan emas. Saya sangat percaya tuan-puan boleh jadi diamond. Tuan-tuan dan puan, bisnes public gold ialah tentang buat perkara yang sama berulang-ulang kali kepada orang yang berbeza. Kalau tuan-tuan dan puan boleh ada 100 penyimpan emas, buat perkara yang sama berulang kali, tuan-puan mesti akan ada 500 penyimpan emas dan tuan-puan akan capai founder master. Kalau tuan-tuan dan puan boleh capai founder master dealer dengan 500 penyimpan emas, buat perkara yang sama berulang kali, tuan-puan boleh ada 1,000 penyimpan emas. Kalau tuan-puan ada 1,000 penyimpan emas yang tuan-puan educate dia betul-betul, life tuan-puan dengan public gold akan berubah. Pertama, at least tuan-puan akan dapat passive income daripada public gold sekurang-kurangnya 5,000 ke 10,000 sebulan. Tuan-tuan dan puan, di bawah saya ada lebih 400 founder master dealer, dan saya belum jumpa walaupun seorang founder master dealer yang ada 1,000 penyimpan emas tapi passive income dia bawah 5,000. Saya belum jumpa. Okay? Jadi kunci dia ialah bukan hanya 1,000, tetapi 1,000 penyimpan emas yang kita bimbing, yang berilmu, kita bagi first class service kepada 1,000. Life kita akan berubah. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-puan boleh capai founder master dealer dengan 1,000 frontline, passive income 5 ke 10,000 sebulan, setiap tahun public gold akan invite pergi trip, VVIP trip, tanpa keluarkan duit walaupun 1 sen. Life tuan-puan nak berubah. Kalau tuan-puan boleh ada 1,000 penyimpan emas, maksudnya tuan-puan boleh buat perkara yang sama berulang-ulang kali. Tuan-puan boleh ada 5,000, tuan-puan boleh ada 10,000, dan tuan-puan decide berapa tuan-puan nak capai.
Kalau life tuan-puan dah berubah, tuan-puan bantu ubah hidup 100 keluarga, dapat apa yang tuan-puan dapat bersama Public Gold, life tuan-puan akan pergi next level. Tuan-puan akan jadi diamond. Berapa income seorang diamond yang di depan ni? Berdasarkan observation saya tuan-puan, income seorang diamond at least 50,000 ke 100,000 sebulan. At least. Belum cerita double diamond and triple diamond. Kalau tuan-puan enjoy tuan-puan punya life, tak kerja pun ada passive income 50,000 ke 100,000 sebulan, life tuan-tuan dan puan dan ahli keluarga berubah atau tidak? Berubah. Pergi next level. Soalannya, tuan-puan, walaupun tuan-puan adalah Club 100 pada hari ini, tuan-puan adalah achievers. Persoalannya, kenapa dapat Club 100 tak jadi founder master dealer? Kenapa jadi founder master dealer tak ada 1,000 frontline? Kenapa dah ada 1,000 frontline tak pergi 5,000, tak pergi 10,000? Kenapa life dah berubah tak bantu orang lain ubah hidup bersama Public Gold? Kenapa? Satu reason ke tuan-puan? Observation saya, satu reason saja. Comfort. Bukan tak boleh, comfort. Satu reason je kalau tak pergi next level. Kalau tuan-puan achievers Club 100 pada hari ini, comfort. Sebagai contoh tuan-puan, seorang founder master dealer yang baru qualify, mungkin income dia dalam 2,000, 3,000, 4,000 sebulan dekat Public Gold. Mungkin dia ada kerja makan gaji 5,000, lepas tu dia ada add on lagi 2,000 sebulan. Besar atau kecil 2,000 sebulan? Besar. Dia rasa dah okey dah, walaupun income dengan Public Gold pada saya masih miskin. Pada saya masih miskin. Tapi bagi dia, aku dah ada 5,000 gaji, aku ada add on lagi 2,000 dengan Public Gold, aku dah happy dah, life aku dah berubah. Dia rasa dah berubah. Jadi apa yang tuan-puan sebagai achievers hari ini perlu buat untuk pergi next level? Cadangan saya tuan-puan, lepaskan kejayaan lalu, cabar diri, cipta kejayaan yang lebih besar. Hari ini dapat award, lepas semua kejayaan hari ini, cipta kejayaan yang lebih besar, cabar diri, letak target yang lebih besar. Kalau hari ini Club 100, tahun depan at least naik Club 365. Jangan hari ini Club 100, lagi 5 tahun pun masih Club 100. Saya warning kepada semua founder master dealer di bawah mentorship saya. Kalau dah banyak kali naik Club 100, kali ni RN jangan naik Club 100. Walaupun qualify, sebab apa? Buat menyebar stage ni nanti. Betul tak? First time okey. Tapi kalau dah 5 kali naik Club 100, apa lagi value yang kita nak atas stage ni? Kesian kawan-kawan tunggu bila nak habis sebab ramai sangat achievers. Bagi orang baru, orang lama jangan naik. Cabar diri. Jadi always tuan-tuan, ARN walaupun ada banyak award daripada tadi Club 100 sampai Club 5,000, dia bukan tentang siapa achieve. Kita achieve apa untuk setiap kali RN. Apa improvement yang kita buat daripada RN yang dulu hingga RN yang sekarang dan ARN sekarang hingga next ARN. Always cabar diri tuan-tuan. Jangan comfort Club 100. Saya sangat yakin Datuk Seri tak happy kalau tuan-puan buat Public Gold lama tapi tuan-puan tak kaya. Datuk Seri tak happy. Title Datuk Seri bagi founder tu tuan-puan, nama yang besar, founder. Okey? Itu untuk achievers. Jadi saya doakan siapa yang dapat Club 100 next year, at least Club 365. 365, cabar diri Club 1,000. Yang kedua, tuan-puan, salah satu saya lihat petanda seseorang itu akan berjaya, dia sangat obses melihat kejayaan orang lain. Dia sangat obses. Dia tak dapat apa-apa award, tapi dia datang. Yang ni petanda orang yang akan dapat award dan akan dapat achievement yang besar. Jadi saya nak tengok siapa yang datang tapi dia tak dapat award pada hari ini. Bangun. Kita nak tengok siapa akan dapat banyak achievement tahun depan. Tuan-tuan bagi tepukan kepada semua ni kawan-kawan kita tak dapat award tu datang. Ini semua next achievement. Tahniah, tuan-tuan dan puan. Untuk dealer-dealer yang baru, hari ini tuan-puan nampak ramai achievers.
ada dealer baru datang jumpa saya dalam ARN sebelum ni. Dia kata, Tuan Zul, saya lihat terlalu ramai orang dapat award dalam ARN. Ada peluang lagi tak saya nak berjaya dengan Papigo? Oh, betul juga dia fikir, dah ramai sangat kan? Ada peluang lagi tak? Saya tanya dia, customer Papigo ada berapa? Katakanlah 3 juta. Rakyat Malaysia ada berapa? 30 juta. Ada yang tak ada pergi ikut lagi berapa rakyat Malaysia saja? 27 juta. Dia nak berapa juta? Tuan-puan, tak payah 1 juta. 1000 penyimpan emas, tuan-puan bantu dia dengan baik, educate dia dengan baik, life tuan-puan dah akan berubah. 1000 saja, tak boleh 1 juta. Okey. Saya nak tanya tuan-puan, dapat lihat ramai achievers rasa lemah semangat. Saya nak tanya, hari ni ada lebih 2000 yang ada ARN pada hari ini. Kalaulah sepanjang ARN hari ini yang dapat award hanyalah 2 orang saja, saya dengan Tuan Syukur. Tuan-tuan rasa boleh buat tak di dalam Papigo? Sebab baru 2 achievers, boleh buat tak? Tak boleh, dah 16 tahun, 18 tahun, 2 achievers je, lagi dah tak boleh. Tengok orang ramai rasa tak boleh, tengok orang sikit rasa tak boleh. Sebenarnya masalah dia kat mana? Mindset. Tengok orang ramai rasa tak, aku tak boleh, tengok sikit pun tak boleh. Maksudnya mindset. Jadi apa yang tuan-tuan perlu buat untuk dealer-dealer baru? Bagi masa reprogram mindset, reprogram. 6 bulan pertama jangan tengok result, datang belajar, berjumpa dengan achiever, reprogram cara kita berfikir. Okay? Datang lagi banyak kita punya training ikut team masing-masing, reprogram kita punya mindset. Tuan-tuan, hari ni bagi yang belum dapat award, hingga majlis habis pukul 11 malam ni, satu perkara saja yang saya rasa kalau tuan-puan dapat, berbala datang ARN kali ni. Berbala. Apa dia tuan-puan? Pada saya satu perkara saja. Bila tuan-puan balik dengan penuh kepercayaan dan keyakinan, kalau semua orang tu boleh, aku mesti boleh. Cukuplah. Kalau semua orang ni boleh, aku pasti boleh. Kalau semua ni orang boleh, takkan aku tak boleh. Tuan-puan, nak berjaya simple saja. Kita kena tahu apa yang orang berjaya tahu, kita kena buat apa yang orang berjaya buat, kita akan dapat apa yang orang berjaya dapat. Simple saja formula. Okay? Jadi, setiap kali nampak award recipient atas stage, always visualize, gambarkan, one day aku naik atas stage. One day aku naik atas stage. Once tuan-puan dah percaya, yes, aku pasti akan naik stage suatu hari nanti. Once tuan-puan dah percaya, kejayaan tuan-puan dah capai 50% kejayaan. Lagi 50% persoalan usaha dan masa. Tuan-tuan dan puan, saya tak boleh bayangkan berapa besar ARN untuk beberapa tahun akan datang. Hari ni pun Q12 pun tak ada gambar, ambil gambar ramai-ramai. Q12 tu satu achievement yang sangat besar, ambil gambar ramai tuan-tuan. Saya tak tahu lagi 3 ke 5 tahun macam mana. Mungkin ARN yang akan datang kena buat dekat arena Aziata Arena mungkin. Okey? Dan pada waktu tu yang dapat Club 100 hari ni bukan lagi sekadar FMD. Tuan-puan adalah diamond. Success is very equal. See you at top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada